Dah agak dah. Saya dah agak dah tuan-tuan. Dah boleh dijangka Baca dekat bawah ni. Trump cakap apa tau? Semua negara dekat Middle East wajib sign diplomatic deal dengan negara celaka ni. Perkara ni sebenarnya merujuk kepada Abraham Agreement tau, yang mana terdapat satu perjanjian yang dibuat di antara pihak Israel dan juga beberapa negara-negara Arab yang lain lah. Tapi as of current, yang saya tahulah, cuma ada beberapa negara Arab sahaja yang dah sign agreement ni. Antaranya Bahrain, UAE, satu lagi Libya. Tapi Libya ni sebab dia orang dipaksa after kawalan sepenuhnya oleh US ketika Gaddafi dijatuhkan dulu. Libya macam di-force, dipaksa untuk sign agreement tu. Faham tak? Dan Abraham Agreement ni tuan-tuan cukup penting tau untuk menggerakkan misi Israel ni ke arah greater consider macam negara-negara Arab yang berada dekat sekeliling Israel ni akan setuju untuk menjalinkan hubungan diplomatik lah. Itu secara bertulis dalam MOU tu. Hakikat sebenarnya Abraham Agreement tu adalah salah satu platform untuk menunjukkan, you see, kita mengiktiraf negara tu. Faham tak? So maksudnya apa tau? Bila UAE, Bahrain dah sign agreement Abraham Accord tu, bermaksud mereka dah mengiktiraf negara jahanam ni. Faham? Dan sekarang cuba tengok apa yang berlaku ni. Israel perlukan bantuan Trump, US, untuk menggerakkan misi dia orang pula. Kali ni nak semua negara Arab turut sama-sama sign Abraham Agreement tu. Ianya merujuk kepada negara yang belum tanda tangan lagi tau. Antaranya Arab Saudi, Jordan, Lebanon, Turki, Oman, dan juga beberapa negara-negara yang lain lah. Right? Termasuk dengan Qatar sekali. So untuk kita lebih faham, sebenarnya masih banyak lagi kot majoriti negara dekat Arab ni yang belum sign agreement tu. Dia sebenarnya satu je, matlamat benda ni adalah ke arah menjamin keselamatan Israel, supaya bila dah ada agreement tu takkan berlaku sebarang tindakan aggression ataupun future attack yang mungkin akan melibatkan negara-negara Arab yang lain. Faham? Dan satu lagi, kenapa Trump keluarkan statement ni tuan-tuan? Because ini adalah syarat tambahan yang dikenakan oleh Trump untuk menjalinkan perjanjian damai, peace talk dengan Iran ni. Maksudnya apa tau? Kalau nak ada perjanjian damai sepenuhnya, alright, full peace talk, full genjatan senjata, dan juga pelan perdamaian holistik yang berlaku antara US dengan Iran, syarat di bawah ni diletakkan sebagai syarat tambahan yang wajib diikuti oleh semua pihak. Anda nampak tak apa yang berlaku sekarang? Nampak tak? Perjanjian damai yang akan ditandatangani dalam 3-4 hari akan datang ni sebenarnya banyak memihak kepada siapa? Faham? There is no win-win situation pun. Jelas. Macam-macam dia mintanya. Dia minta uranium daripada Iran lah. Dia minta benda dekat bawah ni lah kan. So consider kalau semua pihak akur, US akan berjanji takkan buat sebarang serangan di masa depan. Itu satu. Dan maybe juga sekatan ekonomi terhadap Iran ni akan dicabut lah kot. Tapi guys, trust me, benda ni, this thing is bigger, is worse than what happened dekat Iran tau sebenarnya. Kerana ini tuan-tuan melibatkan pengiktirafan, seolah-olah mengesahkan kewujudan negara tu. Faham? Negara jahanam tu lah. Oi, syaitan sungguh. Syaitan sungguh. Iblis sungguh tuan-tuan. Allah.